Meskipun pintu masuk NDP hanya dibuka pada 4.30 petang, ramai yang sudah hadir sejam lebih awal bagi mengelakkan kesesakan dan menikmati suasana sebelum perbarisan membuka tirainya. Inilah kawasan pemeriksaan keselamatan yang perlu dilalui setiap penonton. Walaupun warna tiket mereka berbeza, kesemua lebih 40,000 penonton melalui laluan pemeriksaan yang sama. Dan proses ini mengambil masa kurang 5 minit. Meskipun begitu ramai penonton, aliran masuk ke stadium kekal lancar dan teratur. Anggaran tak sampai even 2 minutes. What did they check? Check the whole body lah, the whole system. Kami sampai di sini pada pukul 3.30. Ya. Then kenapa anda datang awal? Sengaja untuk pastikan ianya tidak terlalu ramai lah dan supaya ianya lebih mudah untuk kami. Tidak terkelang kabut, ya. Oh, sebab kita pandu kereta, so kita nak kena cari parking lot. So, then lepas tu kita kena park jauh sikit daripada sini lah. So, kita kena jalan. Jalan ke sini lah. So, we take our time ni, kita pun pergi makan dulu.